60% atau lebih adalah kerana kemiskinan. Kita dapati di peringkat menengah kadar keciciran lebih tinggi. Timbulnya isu membabitkan kadar jumlah pelajar-pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin iaitu konting sekolah yang agak tinggi. Dalam bilik darjah hari ini, salah satu isu pembelajaran yang semakin ketara ialah ketidakhadiran murid ke sekolah. Isu ini bukan sekadar murid ponting atau tidak datang tanpa sebab, tetapi melibatkan ketidakhadiran yang berulang sama ada lewat hadir, kerap cuti atau langsung tidak konsisten mengikuti sesi persekolahan. Apabila murid tidak hadir, mereka ketinggalan isi pelajaran, sukar memahami topik seterusnya dan akhirnya yang hilang minat untuk belajar. Keadaan ini turut menjejaskan dinamika bilik darjah apabila guru terpaksa mengulang pelajaran dan rakan sekelas terkesan. Lebih membimbangkan, ketidakhadiran yang berpanjangan boleh membawa kepada kemerosotan prestasi akademik, masalah disiplin dan risiko keciciran sekolah. Oleh itu, isu ketidakhadiran murid bukan hanya masalah kehadiran semata-mata, tetapi merupakan isu pembelajaran serius yang memberi kesan langsung terhadap perkembangan akademik dan emosi murid di dalam bilik darjah. Okey, terima kasih sudi luangkan masa untuk saya bertanyakan sikit pasal beberapa soalan lah tentang kehadiran sekolah. Boleh? Boleh Ibu. Okey Mak, boleh Ibu tahu tak kenapa sebab awak ni tak datang sekolah sekali? Begini, biasanya kalau tak lihat atau kadang-kadang sebab beza adik bila mak dia kerja. Tapi lama-kelamaan tu dah terasa biasa konten sekolah. Jadi best lah. Okey, boleh awak kongsikan sikit perasaan awak bila awak datang ke sekolah? Perasaan saya kadang-kadang rasa seronok sebab boleh jumpa kawan dan belajar kan. Tapi ada hari rasa malas sikit. Lalunya kalau ada tablet kita macam penyakit kan. Ibu bapa awak tak kisah kalau awak tak datang sekolah? Sebenarnya jarang memang tak kisah. Jarang yang suka kalau saya datang sekolah. Sebab jarang mengharapkan saya untuk hantar adik sekolah. Jarang pun dijimatkan duit untuk membayar transport. Okey Mak, boleh cikgu tahu hubungan awak dengan guru-guru yang lain dan rakan-rakan awak? Boleh ceritakan sikit? Hubungan saya dengan rakan-rakan kecil. Dengan kebanyakan diri pun okey. Tapi ada setengah cikgu buat saya benci datang sekolah. Sebab orang biasanya marah-marah tak ke tempat kan itulah. Okey Mak, cikgu rasa itu saja. Terima kasih sudi luangkan masa dengan saya. Baik, terima kasih. Belajar rajin-rajin. Baik. Isu utama yang kami ingin bincangkan dalam kajian ini ialah masalah kehadiran pelajar ke sekolah. Punca utama yang dikenal pasti adalah kurangnya penglibatan dan keprihatinan ibu bapa itu sendiri terhadap pendidikan anak-anak. Berdasarkan temu buah bersama pelajar, ada dalam kalangan ibu bapa itu sendiri yang tidak mengambil berat tentang kehadiran anak-anak ke sekolah, malah menganggapkan ketidakhadiran sebagai perkara biasa kerana mereka pun sibuk dengan bekerja, dan perkara ini boleh menjimatkan kos perbelanjaan dia dengan tidak menghantar anak-anak ke sekolah. Jika dilihatkan daripada perspektif sosiologi pendidikan, punca ini boleh dikaitkan dengan aspek keperluan dan motivasi pelajar. Bila ibu bapa itu sendiri tidak menunjukkan sokongan atau penekanan terhadap kepentingan pendidikan, pelajar ni akan merasakan kehadiran ke sekolah tu bukan satu keperluan yang penting. Keadaan ini secara tidak langsung menjejaskan motivasi dalam pelajar untuk hadir ke sekolah secara dengan konsisten. Masalah kehadiran pelajar bukan semata-mata berpunca daripada sikap pelajar itu sendiri, tapi sangat dipengaruhi oleh peranan ibu bapa dalam memenuhi keperluan emosi dan membina motivasi anak-anak itu sendiri.
Oleh itu, kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa amat penting bagi memastikan kehadiran pelajar ke sekolah secara konsisten dan mendapatkan pendidikan yang seimbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang bacaan ilmiah berkaitan dengan isu ketidakhadiran murid ke sekolah serta teori yang berkaitan. Berdasarkan kajian yang lepas, ketidakhadiran murid sering berpunca daripada motivasi yang rendah dan juga keperluan emosi yang tidak dipenuhi. Menurut teori hierarki keperluan Maslow, murid suka memberi tumpuan kepada pembelajaran sekiranya keperluan asas seperti rasa selamat dan juga sokongan emosi tidak dipenuhi. Seterusnya menyebabkan mereka kurang berminat untuk hadir ke sekolah. Selain itu, teori motivasi kendiri oleh Deci dan juga Ryan menjelaskan bahawa murid memerlukan rasa keupayaan diri dan hubungan sosial yang positif. Murid yang berasa tercici dalam pembelajaran akan kurang sokongan dan akan menunjukkan motivasi yang rendah dan cenderung untuk tidak hadir ke sekolah. Jadi antara satu kajian lagi iaitu kajian juga menyokong teori efikasi kendiri oleh Bandura yang menyatakan bahawa murid dengan keyakinan diri yang rendah akan mengelakkan situasi mencabar termasuk pembelajaran di sekolah. Jadi kesimpulannya, bacaan ilmiah menunjukkan bahawa isu ketidakhadiran murid berdapat dengan motivasi dan juga konsep kendiri murid, bukan semata-mata masalah disiplin. Jadi itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pentadbir, rakan-rakan guru serta para penonton sekalian. Okey, seringkali kita tertanya bagaimanakah cara untuk memastikan murid-murid hadir ke sekolah setiap hari dengan penuh semangat. Jawapannya bukan melalui paksaan tetapi melalui motivasi dalaman murid itu sendiri. Hari ini saya akan mencadangkan satu pendekatan psikologi positif, iaitu melalui pengiktirafan dan sistem ganjaran yang bertujuan meningkatkan motivasi murid dan meningkatkan disiplin murid supaya cintakan ke sekolah. Okey. Sistem ganjaran dan pengiktirafan bertujuan untuk menghargai usaha dan komitmen murid. Kita perlu sedar bahawa anugerah kehadiran penuh bukan hanya sekadar sehelai kertas sahaja, tapi ia merupakan satu simbol rasmi pihak sekolah atas usaha murid tersebut untuk hadir ke sekolah. Apabila setiap langkah mereka dihargai, mereka akan merasa diri mereka mempunyai nilai di sekolah. Perasaan inilah yang akan melahirkan rasa bangga di dalam diri mereka dan seterusnya akan menyebabkan mereka mengekalkan rekod kehadiran sehingga ke akhir tahun. Itu sahajalah perkongsian saya mengenai cadangan untuk mengatasi masalah ketidakhadiran murid di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Haidar Hakimi bin Henry dengan nombor metrik L2025-104047. Baik, pada hari ini saya akan melaporkan sejauh mana keberkesanan cadangan ganjaran dan pengiktirafan. Ketidakhadiran pelajar merupakan satu cabaran utama dalam pendidikan. Apabila pelajar tidak hadir secara konsisten, ia bukan sahaja menjejaskan pembelajaran mereka, tapi ia juga memberi kesan kepada suasana kelas dan tenaga guru yang menguruskan pengajaran. Untuk menangani masalah ini, kumpulan kami mencadangkan satu kaedah yang mudah dan berkesan, iaitu ganjaran dan pengiktirafan. Pelajar yang hadir secara konsisten akan diberikan sijil, token ataupun pujian sebagai penghargaan terhadap usaha mereka. Kaedah ini bertujuan untuk memberi motivasi dan akan mendorong pelajar hadir ke kelas dengan lebih konsisten. Dengan pelaksanaan kaedah ini, pelajar akan merasa bangga dan lebih terdorong untuk hadir setiap hari. Mereka berasa usaha mereka dihargai dan ini mendorong mereka untuk terus mengambil bahagian dalam pembelajaran. Selain itu, guru pula akan melihat suasana kelas akan menjadi lebih positif di mana pelajar lebih aktif, lebih berdisiplin dan suasana pengajaran akan menjadi lebih lancar.
Ganjaran dan pengiktirafan ini membantu membina motivasi intrinsik di mana pelajar hadir bukan semata-mata untuk menerima hadiah, tapi kerana mereka menghargai pengiktirafan terhadap usaha mereka sendiri. Kaedah ini menunjukkan bahawa menghargai usaha pelajar melalui ganjaran dan pengiktirafan dapat memberi kesan yang nyata terhadap kehadiran dan pelibatan mereka di kelas. Ia bukan sekadar hadiah, tapi satu cara untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif, bertenaga dan produktif. Kesimpulannya, ganjaran dan pengiktirafan memberi motivasi yang lebih jelas kepada pelajar. Dengan pendekatan ini, pelajar akan lebih terdorong untuk hadir, memberi tumpuan dalam kelas dan membina tabiat pembelajaran yang lebih konsisten. Sekian, terima kasih.